Okay, kalau sebelum kita makan dah semua, ada ramai orang yang terkena yang kadang kita lupa. Biasalah manusia ni lupa lah. Jadi ramai yang terkena. Kalau boleh tuan-tuan sebelum makan tu, tuan-tuan baca sikit doa, baca doa sikit di samping Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar tu, di samping tu ada tambahan. Tuan-tuan bacalah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'un. Bacalah 3 kali ni. Insya-Allah tuan semua, kalau cara tu tuan-tuan baca, insya-Allah tuan-tuan akan selamat daripada apa? Daripada terkena racun, daripada terkena santau, terkena sihir, insya-Allah. Jadi paling bagus sekali tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan nak lebih lagi, tuan-tuan gunakan Samanah Hufaz untuk apa dah? Untuk apa dah semua? Untuk jaga kesihatan kita. Kerana Samanah Hufaz ni tidak ada malto, tidak ada gula dan tidak ada krema dah yang tidak seronok. Dan yang paling best sekali tuan-tuan semua, dia ada DHA. DHA untuk otak kita, dan di samping tu ada kurma, ada kismis dan juga ada apa semua? Ada barley. Itu makanan sunnah. Jadi kalau anda ingin dapatkan, kita nak dapatkan ini, anda boleh tekan bel kuning, dan jangan lupa dan semua sebelum makan, sebelum minum, baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa fis sama'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.